Malacca. Okay, for 2 day 1 night. So sekarang kita gerak ke RNR Seremban dulu untuk makan-makan pagi. Walaupun sekarang dah almost pukul 11. So ni saya punya husband. Okay, so basically kita hanya nak pergi makan-makan dekat Melaka, minum air coconut shake dan semua lah. So kejap lagi kita akan sambung. Bye. Panas betul ya hari ni, tapi okey lah. Orang pun tak ramai sangat, so tak jam lah. So sekarang besarnya ya Allah RNR dekat Seremban. Cantik pun cantik. Ramai juga orang hari ni. Cari B. So sekarang kita tengah mencari B dengan Abah. So yang tu. Papa, I want to sit here. Huh? I want to sit here. Leko-leko. Mana yang Yang mana? So ada playground tu? Ada. Kan? Mana? Hello semua. So hari ni kita dah sampai dekat arena Seremban. So far dekat sini ramai orang juga lah. Dan walaupun ramai, dia tak rasa sesak. And then tempat ni sangat luas lah. Kalau nak datang, I mean kalau orang nak pergi Melaka daripada KL, bolehlah berhenti dekat arena Seremban. Sebab dia sangat besar. Dia datang situ terkejut. Korang tengok apa yang ada. Ada Subway, ada Baker Cottage, ada Family Mart. Kalau korang yang suka makan yang tempat tu, dia situ banyak-banyak pilihan korang boleh pilih. So ni family kat saya. Semua orang tengah makan before kita makan tengah hari dekat Melaka. So later on kita akan pergi makan asam pedas. So itu sajalah. Kita dah pergi makan portfolio dan juga teh ais. Anak-anak dia dengan husband main playground. So diorang dekat sana lah. Kejap lagi kita orang akan continue untuk jumpa korang dekat Melaka. Bye. Ya, wait. Ya. Jus perut tu. Got orange juice? Where's the orange juice? No, I don't want this. How is that? Daddy? That one is apple. Not this one. It is for you. Everything candy. Okay lah, choose one only.
Okay, jom, let's go. Okay, so sekarang kita orang dah nak gerak ke Melaka. So tadi kita orang breakfast dekat R&R Seremban. So far kalau korang tengok memang kat sini memang besar. Nadia first time berhenti dekat R&R Seremban. Makanan dia pun banyak pilihan, so korang boleh pilih lah. So kita jumpa dekat Melaka. I'm so excited. Actually dah berapa kali pergi pun tak tahu. Tapi yang ini super excited lah, because Nadia pergi dengan adik dan juga my dad. So jumpa korang dekat Melaka. Melaka, I'm coming. Bye. You see my anak? Maria, what do you eat? You like it, eh? Okay lah. Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. Okay. Masuk. Baby apa? Air sikit lagi. Sekarang orang dekat asam pedas selera orang kampung. Sebab kat sini kedai ni banyak. Kita nak cuba sama ada kedai atau tidak. Memang ramai orang. So nanti nak cuba dan ada nak review. Okey. Ni. Hai. Kita kat sana. Kita kat sana, Riz. Gila. Kau tu tepi. Okay ke apa? Mana aku ni? Ya sini mana? Ambil? So, Cincaluk ke sama belacan? ambil lah. Cincaluk apa belacan? Boleh? Boleh? Baik, sama belacan sama. Ya, ya. Boleh kamu tinggal je. So right now kita nak makan. Tengah tunggu makan. Ya, mana-mana. Okay.
diam. Bi, tak ais aku Bi. Kena ais kosong kan? Tapi nak tak ais. Yang nak air apa air kosong? Baik. Apa nak air apa? Ada nak? Kosong. Air kosong. Pada tu apa air kosong? Apa nak air? Ada kosong. Goreng. Tak lagi. Ayah. Okay, so just now we dah makan. So far memang sangat-sangat sedap. So kalau korang yang apa nak datang Melaka, korang boleh datang Asam Pedas Orang Kampung. Memang best. Kita orang tadi order seafood sedut, asam pedas telur ikan, asam pedas ikan siakap, ikan pari bakar. Tapi satu lagi, apa mau order? Apa dia hot tu mau order? Paru paru goreng. Sedap. Memang sedap. Bi, sedap tak? Bi. Sedap. So kalau korang ada kat Melaka, first stop korang kena datang sini. Asam Pedas Orang Kampung. Ni. Ya. Yang sedap yang? Ya. Rasakan nak berapa star bagi? 4 star? Berapa 4 star? Oi. Okay, so husband saya bagi 4 star. Bi, berapa star Bi? Ha? Berapa star? 4.9. 4.9. Capi. Sayang. 4.9 lah. Oh ini juga. Uming, sedap ke? Berapa star bagi? Daripada berapa? 5. 4 boleh. Kita makan orang Kelate. 4. So kita orang bagi 4 star this restaurant. Okay, so next kita akan pergi ke Menara Taman Sari. Tapi tak tahu ada orang ke tak. So kita cuba tengok. Kalau tak ada orang kita cuba naik je. Actually dah lama dah nak naik. So itu saja. Jumpa kejap lagi. Actually kita sekarang dekat Menara Taman Sari. So kalau korang boleh tengok that one is Menara Taman Sari. Tapi unfortunately diorang tengah under maintenance. So kita orang tak dapat nak naik sampai 2 hari bulan February I think. So it's okay lah. So sekarang ni kita orang akan pergi like macam pusing-pusing lah. Pusing-pusing bandar. Actually this one adalah like macam my wish list lah. Last time Nadia naik ni rasanya form berapa tah? So sekarang ni tak ada. So Maria. So kita orang nak pusing-pusing je lah, ambil gambar. Itu saja. Ya? Ambil gambar. Boleh buluk. So sekarang kita dekat bandar dia. Tapi actually kan dia macam pelik sebab tak ada orang. So basically biasanya dekat sini ramai sangat orang. So this week Nadia rasa lah sebab ada constructions. Dia mungkin nak upgrading.
Actually kita orang dah boleh check in homestay, tapi kita orang nak pusing-pusing dulu lah baru balik ke homestay. Cantik tempat dia, tapi kosong, so pelik jugalah. Okay, sekarang kita orang dekat Museum Melaka. Actually Maria nak shishi, and then we like macam cari satu tempat lah untuk apa tu, untuk dia pergi shishi. And then luckily dekat sini ada toilet. So inilah Museum Melaka. Kat sini korang boleh baca dan boleh gain knowledge lah. Mana si budak kecil tadi lah yang nak pergi shishi. Kat sini korang boleh baca berbagai-bagai knowledge ataupun sejarah tentang Kesultanan Melayu Melaka. Free sahaja, tak perlu bayar. Ya? Want to go? Okay, let's go. Okay. So hari ni kita akan play tourist Melaka. Okay. Actually kan Nadia tak faham kenapa this week tak ramai orang. But it's okay lah. Actually best lah sebab tak ada orang. Tapi macam pelik. Okay. Mami dekat sana Medan Selera ataupun tempat cenderamata lah kalau korang nak beli untuk family ke kan. Tapi still pelik, tak ada orang. Boleh nampak tak kosong? Melaka is kosong. Adakah semua orang pergi ke KL? Okay, what's this? One? Yeah. What is the cash? Oh, mommy don't have cash. Jom. So, ini adalah kapal Dashi. So tadi kita orang makan dekat Asam Pedas orang kampung. Total up untuk 6 orang dalam RM141. So siapa yang nak cuba masakan kampung Asam Pedas dekat negeri Melaka yang sedap, Nadia recommend Asam Pedas orang kampung. So dia punya landmark betul-betul dekat Menara Seri Taming. Okay? Sorry, Menara Taming Seri. Okay, so itu sahaja. Bye. Okay, so sekarang Nadia nak tour rumah homestay yang kita orang ambil. So far yang ni ada dapur, ada kitchen, so korang boleh masak. So yang paling best yang ini. Okay, ini ada bilik air. Ini untuk bilik kedua dengan bilik ketiga lah. Ini bilik yang kedua. Ini yang bilik ketiga. Siap ada gelongso lagi. Kat atas ni boleh tidur. Bawah ni pun boleh tidur juga. Ni ada ya wardrobe. Sekarang kita pergi keluar. So yang ni boleh main game free je. Okay, yang ni untuk baby-baby. Ini ruang
TV. Macam rumah tamu lah kot kan. Ini bilik master bedroom. Dia ada sekali dengan ni lah, shower. Besar jugalah. Ni master bedroom. Cantik kan? Ni yang bilik yang bilik master lah. Ada cermin. Hai. So itu je. Yang ini adalah bilik yang kedua tadilah. Ada 2 katil dan juga ada wardrobe. So itu saja. Harga rumah ni satu hari dalam 412. So okey lah. Yang mana yang ada anak tu wajib duduk sini. Sebab dia punya ni memang cantik. Anak-anak pun tak bosan. Dan tengok. Siap ada dekorator. Cantik kan? So korang boleh datang Shore Residence. Macam tu lah. So nanti Nadia letak link. Okay? Itu je. Bye. So sekejap lagi kita orang akan keluar. Mungkin kita naik boat yang dekat river tu. Lepas tu malam kita akan pergi makan. Kita pergi jalan-jalan dekat Jonker Walk. Esok mana lagi tak, yang tu dululah. So nanti malam kita jumpa lagi. So sekarang kita pergi dia punya pasar malam. Tak tahu lah pasar apa. Pasar yang dekat tengah-tengah Melaka. Macam-macam dia orang ada. Kasut. Makanan. Pedas Oh, sok kaki sedap. Ya. Chicken tender. Hai. Jadi orang Melaka dah. Nah. Aku beli online. Aku kena naik lah. Naik musim sini aku boleh lah nak musim sini. Tapi saya mungkin nak musim dulu. Dah naik ke? Ya, tak naik. Sekarang kita nak naik River Cruise dekat Melaka. Tadi tak ada orang. So sekarang kalau nak naik memang ramai. So kita tengoklah. Ramai ke tak ramai So sekarang kita dah ada dekat Melaka, River Melaka. Sekejap ya.
punya video ni. Ha? Buat kita. Paranormal ke? Okay. Untuk buat video ni. Oh. Okay, so sekarang kita dekat Sungai Melaka. At first Nadia ingat nak naik, tapi macam dah pernah naik, so kita orang tak jadi nak naik. So sekarang Nadia tengah tunggu adik Nadia. Once dia dah siap, kita orang nak terus pergi makan. So far actually harga dia tak adalah mahal sangat. Kalau korang student, harga dia dalam RM25. Tapi kalau 12 tahun ke atas, harga dia 35 rasanya. Macam tu lah. So Nadia tak jadilah naik. Tapi cantik. Tengok ni Kalau nak tengok sunset ke apa ke kan, memang cantik lah. Kapal kat belakang tu. Nak naik boleh RM10, tapi tak tahu apa yang ada kat dalam tu. Jadi Nadia tak pernah naik. So should I go there and try? I just thinking lah. Tahu nak naik kat tu. So I just wait for my husband first, and then I will ask him whether dia nak naik ke tak. Cantik kan? You can see or not? So nice. Hello guys, so hari ni hari kedua kita dekat Melaka. So kita dah check out daripada Airbnb. So far Airbnb yang kita orang stay ni memang 5 star lah. Maksudnya semua okey, dekat dengan bandar. Harga pun berpatutan sebab dia 3 bilik. Kalau tak silap harganya dalam RM412. So kalau korang yang ramai family nak datang, Nadia rasa dekat sini best. Tak perlulah pergi tidur hotel kan, kalau ada ramai-ramai datang. Kecuali korang seorang je datang. Okay, so hari ni kita akan pergi ke Klebang, Pantai Klebang untuk minum coconut shake. And then kita akan cuba cari restoran yang ada provide telur ikan mayung. Kita orang dah lama dah cari nak makan telur ikan mayung. Tak tahu apa rasanya. So tapi itulah, kita orang tak jumpa restoran tu dekat mana. So far kita akan cari hari ni. Okay, so lepas tu mungkin kita akan pergi ke MPO saja, pergi jalan-jalan. So kalau korang datang Melaka, wajib pergi MPO So that's all. Jumpa nanti. Bye. So sekarang kita dah dekat Klebang Original Coconut Shake. So kita parking dulu. Let's go. Mana? Tu Klebang. So kita dah dekat Klebang Original Coconut Shake. So kita akan minum coconut shake dekat sini. Memang ramai orang, tapi sekarang mungkin awal pagi lagi, so tak ada orang sangat. So sini ada tunjuk. Angin sepoi-sepoi. Ada jual kuih, sata, macam lah. So kita cari tempat duduk dulu.
kawasan dia luas. So dekat sini mungkin kita boleh makan like macam makan pagi tu. I'm not really sure. Kita boleh try. Tahu tak kita nak order? So ada sata. Pick this one lah. Anak aku. Ambil sok aku. This is for Yaya. Ada pokok leko. Ada bihun goreng. Ada mie goreng. Ada nasi lemak. Mie goreng. Bihun goreng. Wes. Kayak gitu. So sekarang ni dah around pukul 12. Orang dah start ramai dekat sini. So kalau korang nak datang minum air coconut shake ni, Nadia sarankan datang awal lah. Sebab kalau datang lambat ramai orang. So tadi untuk 6 orang sekali dengan like macam nugget semua kuih-kuih tu RM51.75. So dah satu coconut shake tu dalam RM4.60. Oh sorry. So if korang nak datang try Klebang original coconut shake, korang perlu datang sini lah. Okay, so kejap korang. So sekarang kita dah siap minum dekat coconut shake Klebang. So sekarang kita akan gerak ke nasi kenduri kahwin Melaka. Sebab bila Nadia search dia ada jual like macam menu telur ikan mayung. Sebab sekarang actually pukul 12.50. Kebanyakan kedai-kedai semua 4.30 ke atas baru mereka macam buka lah untuk kita makan yang telur ikan mayung tu. Tapi sebab kita orang dah nak on the way balik KL, so kita orang cuba cari juga. And then luckily kita jumpa satu kedai nasi kenduri kahwin Melaka tu. And then dia orang pun ada provide like macam telur ikan mayung. So Nadia dengan family nak pergi ke sana lah. Sebab kita orang memang nak cuba. Actually last time bila kita orang dah datang Melaka, kita dah pernah cari tapi tak jumpa. So bila dah jumpa macam ni, kita orang nak terus gerak ke sana lah. So sekarang kita isi minyak dulu. Tu my husband tengah isi minyak. Lepas tu kita akan update yang next stop lah. So lepas daripada tu barulah kita pergi MPO and shoot balik ke KL. Okay korang, so itu je. Bye.
orang dah sampai. See? Tengah parking. So dekat sini lah kedai nasi kahwin nasi kenduri kahwin Melaka. Dah macam vibe kahwin. Siap ada pelamin okey dekat situ, nanti kita boleh ambil gambar. Tapi kat sini kena order lah. Kopi. 12 ya. Kalau satu set 15. Ni nasi telur ikan mayu. Kalau tak silap tadi ada tanya, satu set RM15. Kalau order like macam ala carte RM12. So kita akan cuba. Sekejap Apa tok berhenti situ? Nampak ramai dekat air ikan bakar dekat tepi jalan. Oh. Dok, kita orang nak makan telur ikan mayung. Bah. Mari kita makan nasi kenduri dah lah. Tak kena tapi siapa dia nikah ya. Diri sendiri aja. Ada. Betul dah. Duduk. Patut ni tu buat sini tapi kat jauh lah. Jauh lah kena pergi dari kat KL. Dekat sini sampai KL. Dah telur ikan mayu. Nak apa? Ha? Nak apa? Okey mayung kita try dulu. Kami nak apa? Nak. Ikut je. Dua kita ambil dua Aku dulu. tengah-tengah lah. Dua. Dua set. Air kosong je lah. Kosong so 2, 3, 4 Muna 5 ni. Banyak nasi pedas apa? Ni nak apa nak kau ni? Ada ikan gulung ada. Kita bagi dua. Okey mayung. Kat bawah dah ada. Tu lah. Syafiq ambil di situ. Ambil situ. Kita dua je. Ambil tiga lah. Tak apa dah takut tak tahu lagi rasa kan. Ambil. Tu Syafiq pergi sana dah. Oh, nak ambil jalan. Nak ambil nasi sana. Syafiq sana. Mi nasi pakai? Sini dah. Okey. Kalau nak nasi pedas order sini. Kalau nak Jangan lah. Ambil dia nak. abang nak ambil sana. Tak apalah. Order lah dulu. So sekarang kita dah order telur ikan macam asam pedas telur ikan mayu. So kita tengah Lepas tu kalau nak order lepor. tengoklah kita hanya order 2 set. Kalau sedap lagi baru kita tambah. So kat sini layan diri. So dia ada asam pedas tetel. Tak nampak. Daging masak hitam, kambing masilah. Acar. Buka sendiri lah. Tengoklah. Kat sana boleh free bergambar. Sana ada pelamin. Yang. Ni adalah telur ikan mayung. Kita actually tak pernah try. This is our first time try telur ikan mayung. Dah asam pedas dia sedap? Ya. Tak. Sedap. Banyak asam. Banyak.
Sampai. Sejuk tadi rasa putih. Masih. Apa makan nasi putih apa? Makan chewing gum. Makan chewing gum. Saya kapan dulu. Baik deh. Hai korang. So tadi kita dah makan ikan telur mayang, asam pedas ikan telur mayang dekat nasi kenduri kawin Melaka. Rasa dia macam chewing gum. Tapi macam tasteless lah, tak ada rasa kecuali asam pedas tu. Bagi Nadia okey lah. Sebab mungkin tak kena dengan apa yang Nadia nak. Okey, tapi actually it depends kepada you all lah. Kalau you all suka, mungkin akan jadi favourite makanan korang. Mungkin ada macam okey lah. Okay. So Alhamdulillah. So lepas ni bila kita datang Melaka, mungkin kita dah tak ada nak makan apa-apa lah, kecuali just pergi minum coconut shake, something like that je lah. Sebab actually kita orang datang Melaka sebab satu-satunya adalah sebab telur ikan mayung tadi. Okay, so sekarang kita dah puas hati sebab kita dah rasa. So next kita akan ke MPO sebelum kita balik ke KL. Itu sajalah. So nanti kita sambung sekejap lagi. Bye. Okay, so sekarang kita dah sampai MPO. So kita nak pergi ke sana. Fish. How many fish? Yeah. Kita dah dekat MPO, so kita akan tengok barang apa yang best. So sekarang kan CNY ikut ada sale. So kita akan cuba cari apa-apa je yang boleh dibeli. So far Nadia tengok kat sini makin bertambah cantik, and you know what? Siapa yang nak kahwin kan, dia tak ada tempat exclusive wedding venue lah. Apa tu? The Balaroom. The Balaroom. So if kalau korang ada nak kahwin ke apa-apa kan, bolehlah datang sini. Sebelah betul-betul dengan MPO. So see my daughter sekarang tu dia nak main ni. So kena layan dululah sekejap before we beli-beli belah. Okay. Dia nak main apa? Oh, dia nak this ball. Okay. Green ball and blue ball. Yeah. Want to bring to school? Hey. Yana? Okay korang, so sekarang kita dah nak balik KL. So itu saja untuk vlog kali ni.